Okay geng, sabar projek Wira Grand aku ni. Hari ni aku nak pasang adjustable arm dekat Wira Grand aku ni geng. So kalau korang pasang dekat sini kan, Wira ni masih lagi ada camber dekat belakang ni. Jadi aku nak tegakkan lah tayar ni. Jadi tak lain tak bukan, untuk set up lower memang kena pakai adjustable punya arm lah. Guna standard macam ni memang tak boleh geng. Okay, first kali aku kena jack dulu kereta ni. Lepas tu cabutkan tayar. Dan terus buka bolt yang pegang dekat arm atas ni. Dekat body ni ada 2 dan dekat drum ni ada 1 bolt and nut. Tanggalkan je, mantap. Lepas tu yang bawah ni ada 1 bolt and nut dekat sini, camber punya bolt. Dan ada 2 bolt dekat area situ. Ngam cun, settle tu baru dah boleh tanggalkan semua geng. Okay, ini dia geng, yang standard punya. Masih baru lagi. Jadi kalau tengok dekat sini kan, panjang dia berbeza tau. Jadi aku ukur dulu yang standard punya berapa. Lepas tu adjust dekat adjustable tu, jadi sama panjang dengan standard punya. Okay, ngam cun geng. Dah sama panjang dah. Sama juga yang kecil ni. Okay, lepas tu pasang balik dekat kereta. Macam biasa lah geng. Macam tu buka, macam tu jugalah pasang balik geng. Sama je, tak ada beza pun. Cuma bila nak pasang balik ni kan, 3 tempat yang ada bush ni, jangan ketatkan dulu. Kita kena jack dulu satu benda alah belakang ni naik ke atas. Dan barulah boleh ketatkan geng. Buat benda ni kan supaya bush dia tahan lebih lama lagi geng. Settle ngam cun. Okay, ini dia geng, arm adjustable yang baru geng. Mantap. Lepas tu buat dekat lagi sebelah pula. Prosesnya sama sahaja, tak ada beza pun. Siap tu pasang tayar balik dan turunkan kereta geng. Cun teruk. Okay, sebab apa aku ikut panjang standard punya? Sebab nanti aku nak bawa pergi alignment geng. Dan kita setting camber jadi kosong. Kita tegakkan balik tayar ni. Okay geng, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya. Oh ya, yang ni aku rasa macam nak let go lah. Murmur je.